Ini ada 5 taktik industri rokok untuk make sure kau beli lagi dan lagi. Kalau korang pernah rasa nak berhenti rokok tapi setiap kali korang stres, penat atau serabut, tangan kau automatik cari rokok, korang kena tengok video ni sampai habis. Sebab ujung video ni ada cara untuk bantu korang faham macam mana nikotin ni slow train otak korang supaya bergantung dekat rokok. Sebelum tu korang follow dulu supaya tak terlepas info menarik kat akaun ni. Korang like dulu, share dulu supaya ramai orang dapat belajar juga. Pertama, industri rokok buat nikotin jadi cepat sampai dekat otak korang supaya korang rasa lega sekejap. Sebab tu bila korang stres, otak korang automatik suruh hisap lagi. Kedua, diorang buat rokok nampak macam peneman hidup tau. Bila kau sedih, kau hisap. Time kau happy, kau hisap. Kau tengah lepak, kau hisap. Lepas makan, kau hisap. Ketiga, ramai start merokok masa muda sebab waktu tu otak lagi senang terpengaruh dan lagi senang ketagih. Keempat, bila kau cuba berhenti rokok, kau akan rasa serabut. So industri rokok ni nak kau fikir rokok adalah solution segalanya. Padahal rokok ni cuma hilangkan craving nikotin sekejap je. Dia bagi kau chip dopamine je. Kelima, diorang untung besar tau. Sebab bila kau gagal berhenti, lagi lama kau akan tagih, lagi lama duit kau keluar. Masalah besar dia sekarang, ramai perokok marah diri sendiri sebab tak boleh berhenti. Padahal yang diorang lawan tu bukan habit biasa. Diorang lawan benda yang dah train otak bertahun-tahun kot. Sebab tu solution dia bukan setakat cakap kat diri sendiri yang korang nak berhenti. Korang kena start sedar tau. Waktu apa yang paling trigger kau nak merokok? Bila stres ke? Lepas makan ke? Tengah borak ke? So dari situlah kau boleh slow ubah pattern otak korang yang dah terbiasa bergantung dengan rokok tu. So korang rasa rokok ni paling susah nak tinggal waktu situasi apa? Cuba korang komen sikit.